Allah tidak mempunyai sifat keterpaksaan, terpaksa masukkan hamba yang taat dalam syurga, hamba yang engkar dalam neraka. Tidak, harus sahaja. Orang taat macam mana pun, dia masuk syurga bukan terpaksa Allah masukkan dia ke syurga sebab dia taat. Dan juga bukan kerana terpaksa orang itu buat maksiat mungkar, terpaksa Allah masukkan dalam neraka. Tidak. Tetapi di mana Allah masukkan hamba-Nya dalam syurga, hamba yang taat dalam syurga, hamba yang engkar dalam neraka, itu dikarenakan apa? Dikarenakan Allah itu menyatakan dirinya pemegang janji, sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran. Bukan sebab terpaksa, bukan. Allah boleh saja daripada muda sampai dah ketua kalau buat maksiat mungkar, di hujung tuanya itu dia bertaubat, Allah terima taubat dia, masuk syurga. Boleh je gitu. Orang kafir puluh tahun dengan kekufurannya, saat dia nak mati dia mengucap, masuk syurga. Daripada muda beramal dengan ilmu dan amal, tiba saja di hujung hidupnya jatuh kufur. Kisah pada Allah Ta'ala dia buat begitu. Tidak. Perbuatan Allah itu tidak boleh dipersoalkan, sebab dia berperwatakan dengan watak ketuhanan. Adapun kita, watak kita watak kehambaan. Watak Allah sebagai Tuhan buat apa sahaja, watak kita sebagai hamba terima apa sahaja. Itu hakikat hamba.